Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nurul Amira binti Johari dari Sekolah Kebangsaan Kota Warisan, Sepang. Saya merupakan seorang guru bahasa Melayu dan juga pencipta inovasi permainan interaktif literasi bahasa Melayu yang dinamakan Manca. Memperkenalkan Manca, satu inovasi permainan interaktif yang membantu murid tahap 1 menguasai kemahiran literasi bahasa Melayu dengan cara yang menyeronokkan dan berkesan. Hasil pemerhatian ketika menjalankan sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu, saya mendapati murid-murid menghadapi kesukaran untuk membaca dan menulis perkataan dengan betul. Isu ini memberi kesan yang besar kerana sekiranya murid tidak menguasai literasi bahasa, maka agak sukar untuk mempelajari mata pelajaran yang lain. Inovasi Manca dihasilkan dengan objektif untuk membantu murid menguasai kemahiran lisan, membaca dan menulis. Ia juga bertujuan untuk meningkatkan minat murid terhadap pembelajaran bahasa Melayu melalui pendekatan permainan interaktif. Permainan Manca memaparkan elemen warna, emoji dan grafik yang menarik perhatian. Tapak papan permainan ini diletakkan turutan huruf kecil yang berwarna-warni. Selain itu juga, inovasi ini mudah disimpan dan boleh dibawa ke mana sahaja. Permainan Manca dilaksanakan mengikut langkah-langkah berikut. Setiap kumpulan terdiri daripada 4 pemain dan seorang pengadil sama ada murid atau guru. Semua pemain akan melempar dadu untuk menentukan giliran. Pemain yang mendapat angka paling tinggi akan memulakan permainan. Setiap pemain meletakkan penanda masing-masing di tapak mula. Pemain akan melempar dadu dan bergerak mengikut angka pada dadu tersebut. Sekiranya pemain berhenti di tapak bergambar emoji, pemain perlu melaksanakan tugasan daripada kad. Kad tugasan terdiri daripada 3 jenis aktiviti iaitu baca, sebut dan tulis. Sekiranya jawapan betul dan disahkan oleh pengadil serta pemain lain, pemain boleh menggerakkan penanda satu langkah ke hadapan. Tetapi sekiranya jawapan itu salah, pemain perlu undur satu langkah ke belakang. Pemain yang tiba di tapak Z dikira sebagai pemenang. Dalam permainan ini, guru memainkan peranan sebagai pembimbing, pengawal, pendorong dan penilai serta murid sebagai pembelajar aktif sepanjang permainan berlangsung. Melalui pelaksanaan Manca, saya mendapati peningkatan yang ketara dalam kemahiran membaca dalam kalangan murid. Murid lebih bersemangat dan aktif dalam sesi pembelajaran serta menunjukkan keyakinan diri yang tinggi semasa membaca di hadapan kelas. Inovasi permainan Manca telah berjaya meningkatkan pencapaian murid. Keberkesanan ini dibuktikan melalui perbandingan keputusan ujian awal dan ujian akhir. Seperti yang ditunjukkan dalam graf, semua murid menunjukkan peningkatan yang ketara selepas mengikuti aktiviti pembelajaran berasaskan permainan ini. Manca berpotensi untuk ditambah baik dengan menambah pelbagai topik lain untuk variasi permainan serta mengintegrasikan teknologi seperti QR Code atau aplikasi mudah alih untuk versi digital. Secara keseluruhannya, inovasi Manca telah membuktikan keberkesanannya dalam membantu murid
menguasai literasi bahasa Melayu dengan lebih baik. Saya berharap inovasi ini dapat dikongsi dan dimanfaatkan oleh rakan-rakan pendidik yang lain dalam usaha meningkatkan kualiti pengajaran bahasa Melayu. Sekian sahaja. Terima kasih kerana sudi menonton sehingga ke penghujung video ini.